Israel tiba-tiba jadi buah mulut utama dalam bilik mesyuarat UEFA. Katanya ada cadangan besar untuk buat undian sama ada nak gantung Israel daripada semua pertandingan Eropah. Sejak perang Gaza berlanjutan lebih 700 hari ini, tekanan dunia kepada Israel makin kuat. Negara di Timur Tengah dan kumpulan pro-Palestin desak UEFA ambil tindakan tegas ke atas Israel. Mereka kata kalau Rusia boleh kena ban sebab perang, kenapa Israel tak kena apa-apa? Beberapa media besar pun dah laporkan benda ni. The Times of Israel contohnya kata Israel sedang berhempas pula nak halang undian yang dijangka berlangsung hari Selasa ni. Manakala Channel 12 pula lapor Qatar antara pihak yang duk tekan UEFA supaya undi tu betul-betul jadi. Malah The New Arab tulis kalau undi ni lulus, pasukan kebangsaan Israel boleh terkeluar daripada kelayakan Piala Dunia 2026. Sebelum tu, kita rewind sikit. Ramai orang tertanya awak Israel main bawah UEFA, sedangkan secara geografi peta dia duduk di Timur Tengah. Sebenarnya daripada dulu Israel memang main dalam AFC, iaitu Asian Football Confederation. Tapi sejak tahun 1950-an sampai 1970-an, banyak negara Arab tolak untuk bertanding dengan Israel. Kemuncak dia masa Asian Cup 1974 di Kuwait bila negara-negara Arab dan Asia Muslim boykot habis-habisan untuk lawan dengan Israel. So last kali Israel kena halau keluar dari AFC. Lepas daripada tu Israel jadi macam tim tanpa rumah. Nak layak ke Piala Dunia pun terpaksa lawan jauh dengan tim-tim Amerika Latin. Akhirnya pada tahun 1994 UEFA setuju terima Israel secara rasmi. Alasan mereka adalah dari segi politik Israel dah mustahil nak survive dalam zon Asia kalau asyik kena boykot. Tapi kalau masuk zon Eropah lebih senang nak urus jadual dan pertandingan yang mereka masuk. So daripada itulah Israel mula main kelayakan Euro dan Piala Dunia sebagai ahli UEFA. Tapi pengkritik kata benda ni jelas double standard kepada negara Israel. Kalau kita tengok kes Rusia, bila Rusia serang negara Ukraine, UEFA dan FIFA cepat-cepat ban semua tim Rusia yang bertanding di Europe, termasuk tim kebangsaan Rusia. Tapi dalam kes Israel, walaupun perang Gaza dah lama, UEFA masih tarik tali, masih timbang-timbang. Isu politik ni tetap akan menghantui Israel. Israel Football Association IFA tengah sibuk melobi kawan-kawan mereka dalam Eropah. Mereka cuba untuk pastikan isu ni tak sampai ke meja undi rasmi. Sebab kalau betul sampai ke meja undi, majoriti mungkin setuju untuk ban Israel dari semua kejohanan. UEFA sendiri belum keluar kenyataan rasmi. Setakat ni isu ni masih pada tahap laporan media. Kalau Israel betul-betul kena gantung, ini akan jadi sejarah besar dalam bola sepak dunia. Menunjukkan bahawa bola bukan sekadar bola. UEFA akan dikenang sebagai hakim yang adil. Tapi kalau tak, UEFA tetap akan dituduh pilih kasih kepada negara yang bukan pun negara sebenar, iaitu Israel.